So, semua yang akan saya share pada malam ni ialah pengalaman um, dan juga pengalaman saya sendiri dan juga pengalaman user Murpati, macam mana diorang guna Murpati dan diorang share dekat saya, dan apa-apa masalah kita orang selalu berkomunikasi lah. So itu yang saya nak share pada malam ni. Dan juga saya nak bagi contoh, dan kita panggil hands on lah, maknanya demo straight dalam Murpati punya interface, yang mana dia akan memudahkan untuk kita faham lah. Okay, so kita nak belajar cara blasting WhatsApp unofficial API guna Murpati pada tahun 2026. So macam mana cara kita nak guna? Okay, first of all, sebelum kita pergi jauh, kalau korang stay sampai habis, selain daripada dapat ilmu, of course, korang akan dapat satu offer yang sangat-sangat special dan istimewa lah, dan kita tak bagi offer ni kepada semua orang. Saya sebenarnya macam mana nak keep track dengan orang yang baru masuk sebab kalau tak, okay lah kot. So, kepada yang belum pernah guna Murpati, so maybe korang kena tahulah apa itu Murpati. Murpati ialah unofficial WhatsApp blaster pada mulanya, tapi sekarang semua macam-macam benda dah ada dah. Dan juga pada asalnya hanyalah unofficial API, tapi sekarang juga dah start untuk integrate dengan official API. So official API dengan unofficial API dalam satu sistem yang sama. Nanti saya akan explain kenapa dia dibuat dalam satu sistem yang sama. So kita ada blaster, kita ada campaign, so kita boleh track setiap campaign blasting yang kita buat, delivery, open rate macam tu. Dan juga kita ada lead manager yang mana kita boleh upload CSV, boleh sync kita punya contact, boleh extract daripada WhatsApp group, dan juga kita boleh manually tambah ataupun delete leads lah. Dan kita juga, ini feature baru which is unified inbox. Ini pun kita akan demo nanti. So kita rangkumkan semua device, semua yang connect ke Murpati dalam satu unified inbox, dan korang boleh access unified inbox ni dekat mana-mana, komputer ke, telefon ke, iPad ke. Kita ada push notification dalam phone. So macam orang baru masuk, macam mana nak approve? Macam mana nak approve Okay. So kita ada juga automation, auto reply, auto follow up ni pun baru, dan juga drip campaign dan juga reminder. Drip campaign ni satu benda yang big actually, yang mana tak ramai orang kat Malaysia ni ataupun business kat Malaysia ni yang guna, tapi dia sangat-sangat interesting. Kita juga ada AI chatbot, dan juga of course ada handover kepada human. Kita juga baru ada team access. Ini baru, masih lagi dalam beta actually, yang mana kalau kata kita manager ataupun boss, kita ada beberapa ataupun ramai staff yang kita nak monitor. Kita boleh diorang boleh scan phone diorang dekat mana-mana. Kita ada user yang dia ada staff di merata tempat dekat Malaysia ni. So kalau nak scan satu persatu tu jadi masalah. So dia guna team access, kita baru on board dia untuk test. Dan team dia tak perlu datang HQ untuk scan whatever semua. Dan boss dia boleh monitor, boleh bagi access apa yang team dia boleh guna dalam sistem lah. Dan last kali ni kita baru masih juga dalam fasa fasa testing, which is official API. Tak tahu dah pergi mana yang apa invite ni. Okay.
Okay, so kita go through kepada blast dengan betul untuk kurangkan ban. So lately ni memang isu ban ni bukan saja kita yang blasting ni je kena, orang yang tak buat blasting pun kena juga. Okay, first sekali kita kena belajar ataupun kita kena tahu basic ataupun asas kenapa kena ban. Kenapa Meta suddenly sangat strict dengan isu WhatsApp yang biasa ni, bukan official API. Sebab dia simple je. Meta ingin protect dia punya business interest. Dia ada WhatsApp business platform yang dia charge, kalau kata mana-mana business nak blast, dia charge 35 sen untuk marketing dan dia charge rasanya 6 sen untuk utility. Okay, so this is their business. Memang business dia. Kalau orang nak blast, nak buat automated messages, memang Meta dapat duit kalau gunakan official API. So dia nak stop orang daripada guna third party, nak suruh orang guna dia punya, so duit tu masuk dekat dia lah. Senang cerita. So cerita dia, kita melawan nafsu Meta untuk grow dia punya business. Okay. Dan Meta rugi sekiranya kita guna third party. Faham tak? Sekiranya kita tak guna dia punya official platform, official API, dia rugi. Dan ini contoh kalau kita hantar 5,000 message sebulan, kita kalau gunakan official API, kita kena bayar RM1,700 untuk 5,000 message sebulan. Tapi kalau kita gunakan third party macam Mupati ke macam sistem-sistem lain yang unofficial, kita bayar 39 tu je lah sebulan. Dia tak ada message per message, tak kira lah marketing ke utility, tak ada kalau unofficial API. Okay, tu beza dia. Okay, so kalau korang tengok beza ni, inilah yang Meta rugi kalau orang guna unofficial API. Okay, faham tak? RM1,700 ni yang Meta rugi. Sepatutnya dia dapat duit tu, tapi oleh kerana orang guna third party, dia tak dapat. Sebab tu dia strict. Okay, sebab tu dia strict. So sebab itulah hari ni kecoh kan. Hari ni orang kata jangan update WhatsApp business, jangan update WhatsApp. Sebab Meta tengah haywire, tengah tak tahu. Dia orang pun tak tahu nak ban siapa sekarang ni. Dia orang punya obses nak ban orang tu. Dia orang sendiri pun tak tahu nak ban siapa. Dia kira random je. So kalau korang buka thread hari ni, macam-macam lah. Orang yang memang tak buat blasting, tiba-tiba WhatsApp kena ban, WhatsApp kena restricted. Faham tak? So, dan juga kalau korang biasa buat bukan blasting, manual blasting, maknanya guna WhatsApp web, ada skrip, kita copy paste, masukkan copy paste, suruh staff buat, pun kena restricted. Betul tak? Ada tak orang yang ada pengalaman tu? Ada kan? So memang strict. So that is the situation right now. Okay, kita so secara teori memang Meta tak bagi kita hantar automated messages. Basically blasting ni automated messages. Sepatutnya kita buat manually pun dia tak bagi. Jangan kata automated, manual pun dia tak bagi. Kalau kata kita hantar banyak message yang sama je kepada semua orang kan, pun dia tak bagi. Automated messages memang dia tak bagi kita. Dia tak bagi, maksudnya dalam term of and condition dia tu, dia kata tak boleh lah. Senang cerita kan. Of course, dia tak bagi kita spamming. Spamming ni mana-mana platform pun memang tak bagilah. Dan juga dia tak bagi one-sided messages. Ini penting untuk kita faham, sebab kebanyakan orang dia rasa dia nak blast, dia tak kisahlah orang tu reply ke tak reply kan. So, ini memang red flag lah bagi Meta. Kalau kata kita hantar one-sided messages, orang yang terima tu tak respon langsung, memang peluang untuk kena ban, untuk kena restricted tu tinggi lah. So macam mana Meta detect orang yang kita yang nak buat blasting ni? First, nombor baru biasa. Nombor baru
nombor baru pula masuk dalam phone yang dah ada track record yang tak berapa cantik. Nombor baru tu satu masalah lah. So malam ni kita belajar macam mana nak handle nombor baru, macam mana nak handle nombor yang sebagainya kan. Dan juga aktiviti mencurigakan dalam nombor baru. Dia connect aja dekat third party tu, dia terus blast. Memang mencurigakan lah. Takkanlah tiba-tiba kau beli nombor baru, tiba-tiba kau aktif mesej semua orang kan. So dah lah kau WhatsApp business pula tu. So itu semua aktiviti-aktiviti yang memang trigger Meta untuk dia ban kita lah. Dan of course kita hantar blasting, orang tak reply, orang tak layan, orang tak baca, tak open. Ni pun satu hal juga. Biasanya tak open ni sebab satu mungkin dia tak save nombor kita ke, ataupun mesej yang kita hantar tu ayat atas tu tak cantik kan. Ayat atas tu memang orang tahu ni memang promo apa benda kan, tak ada kaitan kan. So memang dia orang akan ignore lah. Kemudian orang report lah. Report ni memang tak boleh buat apa lah. Kalau database kita tu tak clean, memang orang akan report. Kalau orang tu tak kenal kita, memang orang akan report. Kalau dia benci sangat kan, dapat 2, 3, 4 sehari tu 3 kali kita spam, memang kena report lah. So ini semua akan bagi red flag kepada Meta, dan dia orang dengan simple boleh buat keputusan ni memang nombor account, nombor WhatsApp ni memang kena boleh ban lah. Okay, so kita sebenarnya dah masuk satu fasa yang mana kita tak boleh anggap unofficial API ni sama macam dulu. Kita boleh hantar beratus-ratus hari. Kalau tahun lepas, masa ni tahun lepas, setahun yang lepas, 365 hari yang lepas, kita masih boleh hantar beratus-ratus sehari dalam guna satu device, satu WhatsApp account. Dalam sesi ni kalau saya cakap satu device, maksudnya satu WhatsApp account. Boleh lagi beratus-ratus hari, 200, 300, 500 mungkin kalau bernasib baik, kalau nombor tu memang stable kan. Boleh lagi. Sekarang dah tak boleh lah. Sekarang dah tak boleh. Just lah, ini bukan kata sistem dia lagi power daripada sistem dia, sistem third party ni lagi power daripada sistem third party ni, yang ni boleh, yang tak. Semua standardized. Percayalah, sama je. Standardized. Dia tak ada sistem mana yang power. Mungkinlah dia yang ni update latest sikit, yang tu adalah sedikit sajalah pun perbezaan dia. Yang lain sama je. Even kalau guna WhatsApp web kan, guna suruh staff copy paste hari, beratus-ratus, ada potensi untuk kena restricted juga. So macam mana cara yang betul untuk kita blast guna Murpati? Ni nak cerita pasal macam mana nak blast guna Murpati. Yang lain tu mungkin sama je cara dia, tapi ini spesifik untuk Murpati lah. Okay, so kita go generic dulu. General. So pertama kita hendaklah hantar ataupun buat blasting tu macam behavior tu macam manusia, menyebabkan Meta ni tak boleh nak detect dia ni manusia ke, dia ni komputer automatic kan, programmatic punya style. Yang kedua, kalau kita ada nombor baru, nombor beli, nombor sekarang, nombor phone ni kita boleh beli murah je dekat Shopee tu, kita just bayar shipping. SIM card tu free. So kita bayar shipping, kita dapat nombor phone tu, kita boleh activate lah. Activate tu mungkin kena bayar lah untuk top up kan, untuk prepaid. Tapi nombor SIM card tu sendiri dah free dah. So untuk nombor baru kita akan relate dulu. Kita akan go one by one lepas ni Dan yang seterusnya, hantar ke database yang kita kenal. Bukan yang kita kenal, yang kenal kita. Yang kita kenal, kita memang kenal database kita. Tapi orang dalam database tu kenal tak kita. Okay. So hantar ke database yang kenal kita. Maksudnya dia pernah jadi customer kita dulu. Kita pernah contact dia dulu. Dia kenal brand kita. Ataupun kita dah tukar brand dah, tapi kita kena mention, dulu saya brand ni. Faham tak? Maknanya dia kenal lah, dia ingat lah kita kan. Jangan hantar kepada database yang kita beli, yang terdapat tak mana-mana. Kita kata okey ni kan.
Jangan. memang kena ban. Dan juga teknik copywriting yang betul lah. Yang ni pun kita akan go through one by one. So, macam mana, apa maksud hantar macam manusia ni? Yang pertama ialah kita kena jaga pacing, kelajuan hantar tu. Dipanggil interval antara satu mesej ke satu mesej yang kedua. Satu mesej pertama hantar, nak tunggu berapa lama baru mesej kedua hantar. Itu dipanggil interval. So, manusia agak-agak hantar macam mana kan? So, adakah dia hantar 1000 dalam masa seminit? Jarang manusia ada kapasiti tu kan? So, maksudnya pacing tu, manusia tu dia ada pattern tertentu, dan Meta memang tahu macam mana pattern dia. Dan kadang-kadang kalau kita tak follow pattern tu, memang kena ban lah. Faham tak? Okay. Dan manusia ni juga, dia takkanlah duduk depan PC tu tak gerak pergi tandas, tak bercakap dengan orang sebelah benda kan. So dia ada rehat sekejap. Faham tak? Setuju tak? Itu ialah behavior manusia. Tengok staff kita kan, kalau ada staff, tengok staff. Kalau ada kawan, tengok kawan. Adakah ini dia punya behavior? Dia mestilah rehat, dia mesti sembang sekejap ke apa kan, tengok phone sekejap ke apa kan. Dan juga timing, kalau korang guna mana-mana blasting platform, korang set kan timing 30 saat setiap mesej kan. 30 saat hantar, 30 saat hantar, agak-agak Meta boleh detect tak? Setiap 30 saat exactly. Boleh kan? Oh, ni 30 saat hantar 30 saat. Dia takkan manusia macam tu. Faham tak? Dia automatic punya. So timing interval tu pun penting. Okay? Okay, so itu kita dah settle bab hantar macam manusia. Okay? Lepas ni kita akan go practical. Lepas tu cara guna nombor baru. Okay, tadi kita sembang kalau random interval. Okay ke tuan? Yes, random interval. Nanti saya tunjuk macam mana kita nak set up yang practical. Cara guna nombor baru. Okay, kita baru beli nombor baru. Kita beli kat Shopee ke, kita beli kat mana-mana kedai yang jual SIM card kan. Apa yang kita perlu buat? Satu, kita connect ke WhatsApp web dulu. Kita dah masukkan SIM dalam phone. Kita aktifkan, kita register WhatsApp. Apa yang kita buat? Kita connect ke WhatsApp web dulu. Okay. Dan kemudiannya kita message beberapa nombor daripada WhatsApp web lah. Okay, nombor kita lah basically kan. Nombor kita ke nombor staff kita ke nombor kawan kita, whatever lah. Just nak test nombor baru, bla bla bla. Buat yang tu dulu. Ada orang yang dah beli je nombor baru, register je buat account WhatsApp, masuk dalam merpati, blast. Agak-agak apa jadi? Agak-agak memang kena ban lah. Tunggu lebih kurang 3 hari. Tunggu lebih kurang 3 hari. Jadi dalam 3 hari ni kita Hai daripada nombor baru ni ke nombor kita, daripada nombor kita ke nombor baru. Faham tak? Tak perlulah macam banyak sangat kan, tapi sekadar buat. So nampaklah macam kita ni kita ni memang manusia yang baru beli nombor baru test mesej orang. Faham tak? Dia tak ada manusia beli nombor baru hari ni terus hantar 3000 mesej. Jarang kan. Then lepas tu barulah connect ke merpati. Okay, barulah connect ke merpati. And then barulah boleh gunakan device warmer, one-to-one device warmer. So yang atas ni kita message beberapa nombor ni manual. Device warmer ni nanti kita go to practical macam apa maksud one-to-one warmer, apa maksud global pool warmer, apa maksud kalau kita ada beberapa phone, kita boleh buat warmer kepada phone baru ataupun nombor baru. So ini cara guna nombor baru. Okay, jangan sekali-kali dah register WhatsApp terus connect merpati terus buat blasting. Memang kena ban. So ada juga case kita ada nombor WhatsApp ni tapi dia tak aktif mesej orang. Faham tak? Perlu juga follow trick yang macam nombor telefon baru tadi, nombor WhatsApp account baru. Sebab kalau dia tak aktif mesej orang pun
mencurigakan juga kalau dia tiba-tiba blast 50 pada hari ni tiba-tiba kan, daripada tak ada aktiviti langsung terus kepada 50 pun mencurigakan juga kan. So WhatsApp yang lama pun yang tak aktif kita consider macam nombor phone baru juga. Okay, faham sebab yang ni tricky kan ni. Sebab nanti orang tanya, phone saya dah ada banyak track record kan, tapi sebenarnya tak aktif tapi kena ban. Mana Dan yang seterusnya, hantar ke database yang kenal kita ataupun kenal brand kita. Iaitulah database kita sendirilah. Kita simpan ataupun mana-mana daripada website kita ke, daripada nombor phone kita, daripada kontak kita ke kan. Yang kenal kita. Yang tadi dah explain kan, yang kenal kita. Bukan saja kita kenal dia, dia kenal kita, dia ingat kita. Hopefully lah kan. Kadang dia pun macam ingat tak ingat, tapi at best kita rasa dia ingat kot kita. Dia kenal kot kita macam tu And then of course masa kita maybe kalau website tu kita biasanya ada opt-in kan. So ada permission daripada mereka. Ini just PDPA punya syarat. Dan sesekali jangan guna database orang lain. Bagi database kau aku nak try. Itu memang garisan merah lah. Kalau kita buat, orang yang dapat mesej kita tu, dia akan report. Jangan kata orang tu, kita pun kalau dapat mesej daripada tak siapa-siapa kan, kita geram kan, kita report. Dan kalau kita dapat call daripada mana-mana institusi yang kita tak pernah share data kita dengan ataupun kontak kita dengan diorang pun, kita pun rasa macam nak marah, pun rasa macam nak report. So sama-sama, kita behavior manusia ni sama. Dan juga teknik copywriting yang betul. Saya tak nak ajar teknik copywriting marketing kan benda, just untuk blasting je. So gunakan variable. Kalau nama tu, mention nama dia dengan menggunakan variable. Nanti kita tunjuk dalam practical. Guna spin text. Spin text tu apa? Nanti pun kita akan tunjuk dalam dalam practical demo. Dan copywriting yang mengundang reply. Okay. So tahu tak copywriting yang mengundang reply? Maknanya maybe kita masukkan dalam copywriting tu, kalau minat reply ya, ataupun untuk info lanjut reply info. Faham tak? Okay, nanti kita pun tunjuk juga macam mana yang mengundang reply. Sebab memang benda ni simple je, tapi orang akan reply. Ada percentage orang akan reply. Better daripada kita buat langsung tak ada elemen tersebut. So ini ialah saya punya campaign yang tengah running, masih lagi running. So campaign ni menggunakan WhatsApp Business. Okay, WhatsApp, which is normally WhatsApp Business ni paling senang kena ban lah. Sebab memang kita buat business, kita hantar banyak-banyak, beta terus detect sebagai spamming kan. Campaign ni hantar kepada 1319 nombor. Saya set 25 mesej sehari. So korang akan rasa lah 25 mesej sehari baik buat manual kan. Tapi rejah sebenarnya buat manual 50 mesej sehari kan. Walaupun 25 mesej sehari, ini untuk satu device. So kalau kata korang nak hantar lagi banyak, korang hantarlah adalah device yang lagi banyak. Ni paling konservatif lah, senang cerita. Ni paling penakut lah. Untuk soalan nanti saya baca balik sebab tak sempat. Yang ni saya set 9 minit interval. Korang tak pernah dengar kot 9 minit interval. Biasa 30 saat, 15 saat kan. 9 minit interval. Ada interval tu, ada variable. Nanti saya tunjuk. Dan dia pause setiap 16 mesej. Setiap 16 mesej ni, sistem akan automatically pause selama 10 minit. 10 minit tu ada variable. So memang behavior manusia. Dan kau nak tengok saya start hantar mesej ni pada Julai, 14 Julai. Sekarang dah 24 Julai. Dah 10 hari. Dia still running. Phone tak pernah disconnect. Biasanya phone disconnect ni salah satu tanda
yang mana WhatsApp nak ban kita lah. Tu memang tanda-tanda awal lah. Ni phone yang ni tak pernah disconnect. Masih lagi running. Better daripada tak buat apa-apa actually. Kalau saya blast ni, saya dapat reply orang interested dan jadi leads lah basically kan. Lead ni memang lead dah lama. Lead ni lead 2, 3, 4 tahun lepas. Okay. So, ini secara teori, ini cara kita guna dalam merpati untuk tak bagi device kita kena ban. Pertama, gunakan custom mode. Nanti saya tunjuk macam mana nak gunakan custom mode. Yang kedua, kurang dari 50 message sehari per device. Ini memang kalau lebih pada 50 je dah garisan merah dah. Itu hakikat pada hari ni. Kalau tahun lepas ratus-ratus yes. Tapi hari ni this is the limit. Interval 10 ke 20 minit. Tadi 9 minit kan. Tapi okey lah 10 ke 20 sebagai general rule. Dan rehat setiap 10 ke 20 mesej. Korang boleh pilih 13 mesej, 17 mesej, 19 mesej, whatever lah. Tapi ini sebagai guideline saja. Bukan kata, kalau rehat 9 mesej kena ban lah. Dia tak semestinya macam tu. Dia just general punya guideline. Okay. So, kita nak pergi kepada sesi demo Sebelum pergi demo, saya nak tengok dulu apa soalan kalau ada. Nampak. Alhamdulillah. Kalau random interval, okey ke tuan? Yes. Kalau saya masuk all numbers pun dalam global warmer, blok yang sama, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Okey, sekarang saya nak share Murpati punya dashboard. Alright. Nampak tak Murpati punya dashboard? So, bila korang masuk Murpati, so inilah dashboardnya lah. So, kita go through satu per satu. Sekejap, nak kita akan pergi kepada Message Blaster. Kita akan demo menggunakan Message Blaster dan demo copywriting dulu So sekarang ni dekat dalam Murpati, let's say kita nak type Assalamualaikum ataupun hello nama kan. Hello kita nak masukkan nama. So kita boleh klik pada insert variable insert variable, dan dekat sini kita ada let's say pilih yang ni. Bila kita pilih saja yang ni tadi ialah lead group. Ini kita upload CSV yang ada nama, yang ada apa-apa information yang kita attach kepada CSV itulah. Yang ada dalam CSV tu. So dia akan auto detect adakah ada ini kolom dalam CSV tu, ada nama, ada nombor telefon, ada tarikh, ada nota. Okay. So kalau masukkan nama, nanti dia akan hello nama lah, hello. Kalau nama Zul buat apa tu contohnya kan. Ni simple je lah kan. Okay. So itu variable Apa itu pula spin text? Spin text kalau kita nak masukkan dekat hello ni, kita nak variablekan dia. So kita klik pada spin text dan let's say kita pilih greeting Malay hello tu kita nak tukar kepada variable. Maknanya pun boleh ubah sama ada assalamualaikum, hi, ataupun nak jugalah hello. So dia akan rotate message kita. Kalau kata kita ada 4 orang, seorang dapat salam, seorang dapat assalamualaikum, seorang dapat hi, seorang dapat hello. Dan kita boleh masukkan that spin text dalam kita punya copywriting. Faham tak? Dan dia akan rotate lah. Okay, so let's say itu je yang nak hantar. So kita boleh pilih mana kita punya nombor yang kita nak guna.
satu benda dalam merpati ni, kalau kita nombor tu dah ada engage kepada satu campaign, dia akan warning macam ni lah. Kita still boleh pilih, tapi kita mesti aware sebab kita takut dia redundant. Kita hantar pada masa yang sama, defeat the purpose terus. So kita add recipient. Yang dekat sini, kita perlu pilih custom. Ada orang pilih YOLO, dapat 1 hingga 15 saat dia punya interval. Kemudian 15 hingga 60. Ini sebab saya buat tahun lepas tau. Tahun lepas okey lagi. 1 hingga 3 minit. Ini kalau careful. Tahun lepas still okey. Tapi tahun ni memang basically by default just pilih custom. Dekat custom mode ni, kita ada daily limit. So let's say kita go back. Saya nak tunjuk yang apa nama ni, yang banyak sikit lah kan. Kita tunjuk yang mana? Let's say 800 ni. 800 punya apa? 800 punya database. So kita add recipient. Custom. So kita sini kita boleh set. Saya kata tadi 50 maximum kan. So let's say kita nak send sehari 40 je. Campaign ni dia akan ongoing running tau. Dia tak akan stop sehinggalah habis hantar semua kepada orang yang kita nak hantar. Faham tak? So don't worry, jangan risau nak tutup laptop, nak tutup browser ke. No problem. This one is running in the background dalam sistem, dalam server. Kemudian kita ada base interval. So tadi saya kata 10 hingga 20 minit kan. Let's say 11 minit, whatever lah. Kemudian variation, random variation. Interval tu pula kita boleh randomize dalam masa 30 saat. Ini contoh 30 saat. So message akan dihantar mungkin 10 minit 59 saat. Faham tak? 11 minit 3 saat. So ini yang kita nak kata, kita nak randomize, nak tiru manusia punya behavior. Okay. Okay, nampak tak? Dikata schedule is not feasible. Sekejap. Ini kalau kita pilih let's say yang tadi. 945 resipien ni, kalau 50 sehari, 40 sehari dengan 11 minit interval ni, dia tak feasible. So maksudnya kita kena adjust interval ataupun kita kena adjust message per day. Faham tak? So kalau kita 30 baru feasible. Maksudnya baru possible. Sebab apa? Sebab dia ada sending window ni. Tapi kalau kita set sending window ni sehingga pukul 10 sampai pukul let's say pukul 10 malam. Dan untuk 40 message. Still possible lah sebab window untuk hantar tu besar sikit kan. Faham tak? Dan kita ada pause behavior. Tadi 10 hingga 20 saya cakap kan. So let's say for whatever reason 13. So dia akan pause duration dia mungkin 11. Duration variation 2 minit. Okay lah. So masih lagi feasible. So dia boleh run lah. So, dia akan hantar 40 message sehari continuously sehingga habis. Berapa besar pun kita punya database. Faham tak? Database 5,000 katakan. Dia run lah sampai habis. Tapi 40 je sehari. Satu device. So kalau kita nak hantar banyak, kita ada 2, 3, 4 device, 5 device, 10 device. Faham tak? Okay. Jadi biasalah dan kita start blasting lah. So itu yang dimasukkan tadi dengan hantar macam manusia, dan kita dah cover juga copywriting. Ada soalan tak so far? Macam laju juga. Kalau masuk numbers pun dalam global warmer. Okay, global warmer. Transcribing. Telefon kena on juga. Telefon I think tak perlu on kot. Dia macam WhatsApp web. So kalau tak silap, macam kalau saya punya phone sendiri, habis bateri, saya lupa nak charge kan. Masih okay actually. Alright. So kita nak go to warming, global device warmer. So telefon baru, untuk telefon baru. So dia ada 3 cara untuk kita warm up sekarang ni. Satu ialah one to one. So kalau kita klik add warmer,
kita ada boleh pilih, okey, katakan target device dia ialah API test device ni. Inilah device ataupun nombor WhatsApp account yang kita baru register. Then kita boleh pilih warmer device yang dah establish untuk hantar message kepada device baru tadi. Dan kita boleh set warming interval berapa jam lah. So dia akan automatically interchange message antara satu sama lain dalam interval ni. Itu one-to-one device warmer. Okay. Kemudian kita ada multi-device. Okay, multi-device. Ini kalau ada dia banyak device, kita boleh pilih, dia boleh pilih lah 1, 2, 3, 4 untuk warming the same device yang baru tadi. So kalau kita ada 2, 3, 4 device, kita boleh warming lah device yang ni. So dia akan interchange juga, ada interval juga. Dan yang ketiga, ini kita panggil global pool. So kita ada pool, maksudnya kita masukkan semua orang dalam satu pool. Let's say 25 orang satu pool kan. Dan dia akan bercakap satu persatu dalam pool tu, faham tak? So yang ni bila kita dah seminggu lebih kita guna device warmer tu, yang one to one ataupun multi device tu, baru saya recommend gunakan global pool. Okay. Kena daftar WhatsApp business saja ke? Tak perlu WhatsApp business. Semua WhatsApp boleh. Tak semestinya WhatsApp business. WhatsApp personal pun boleh. So itu device warmer. Ada soalan tak berkaitan dengan device warmer? So far clear tak? Macam mana nak guna Merpati ni untuk buat blasting yang tak kena ban? Okay, saya tunjuklah yang campaign tadi kan. Campaign tadi. Ni. Masih lagi progressing 21%. Dia akan berhenti ataupun tamat pada September 4 September baru settle hantar 1000 lebih ni. Tak banyak, sehari 25 je, okay. Tapi untuk orang yang let's say jual rumah ke kan, jual kereta benda semua ke kan, cukup lah kan. Kita bukan nak rapid sangat benda tu. Kalau rapid sangat pun mungkin tak sempat nak reply benda semua kan. Better run daripada tak run. Betul tak? Kita buat bisnes mungkin kecil-kecil kan. Better run daripada tak run. Kalau tak run apa pun tak dapat. Tapi kalau run, adalah yang reply, yang tanya benda, okay lah. Okay, so kita juga dalam Merpati ni ada auto reply. Ini normal lah, kita boleh maksudnya kalau orang message di luar waktu pejabat, mungkin kita nak ada script untuk reply, dia akan auto reply bila orang message lah. Kemudian saya cakap tadi drip campaign ni untuk contohnya kita nak wish birthday yang berulang setiap tahun. Kemudian appointment visit ni contohnya kita buat kita buat bengkel kereta kan, servis tukar minyak enjin ke apa kan. Benda yang orang akan nak mungkin setiap 6 bulan ataupun setiap setahun orang nak kan. Dia akan based on tarikh yang kita ada dalam CSV, dan kita boleh send message based on tarikh tersebut. So let's say kita ada kita ada aesthetic clinic kan, buat muka ke whatever lah. So orang booking mungkin orang visit hari ni, kita nak follow up mungkin sebulan lagi. Dia maknanya pengiraan dia tu daripada tarikh hari ni 30 hari kita nak follow up. So boleh buat. Atau juga kita nak hantar message kepada list setiap minggu. Ni ada satu manager, dia kata saya nak remind team saya untuk hantar report setiap Jumaat. Then dia boleh buat every week. So dia tak perlu pening nak remind dia punya staff setiap Jumaat. Ini pun ada untuk every month pun ada, every week ada, every month pun ada. So ini drip campaign. Kita juga ada AI chatbot. Okay, AI chatbot kita sekarang ni simple lah. Kita just boleh enable chatbot, dan kita ada knowledge base. Kita ada quick replies untuk hantar image dan sebagainya.
dan juga payment ke benda. Dan kita juga fungsi unanswered question untuk soalan-soalan yang tak boleh dijawab oleh AI. AI akan listkan kat sini lah dan dia akan masuk balik ke dalam knowledge base. Dan last sekali kita ada team plan. Ni saya punya team plan punya testing lah. Ni boleh harga benda semua boleh abaikan dulu. Tapi setiap member kita boleh, satu kita boleh invite. Yang kedua kita boleh bagi let's say permission apa yang dia boleh access. Contohnya inbox, message, lead update, lead manager, device dan sebagainya. Yang ni campaign yang benda semua ni masih akan datang, akan ada lah. Ada soalan tak? Macam mana buat copywriting yang ke arah customer? Okay. Macam mana copywriting yang buat customer reply? Dalam copywriting kita tu, kita kena ada, contohnya, ada elemen, contohnya, saya nak tunjuk yang buat tengah run ni. Saya share satu poster yang ringkaskan ini, kalau rasa menarik, reply info dan saya akan tunjukkan macam mana ia berfungsi. Macam tu je. Dan orang akan reply info sebab orang kadang dia busy kan dengan drive whatever lah. Dia nak reply something, dia nak fikir tu makan masa kan, makan processing dia. Baik dia just follow je kita punya arahan. Kalau minat reply ya. So dia akan reply ya lah. Macam tu. Faham tak? Apa lagi? Inbox. Okay, sekarang ni this is real inbox lah basically. Kena cari. Ini ni saya punya conversation nak test official API punya ni. Okay, so dalam inbox ni basically jap cari yang lain lah kot. Okay, kalau macam ni kan. So kita boleh reply guna template dekat sini. Kita boleh access kita punya gallery. Kita juga ada quick template boleh pilih. Kita boleh attach file whatever semua kat sini. Ada emoji. Dan yang best yang saya nak tunjuk ialah auto follow up. So kalau auto follow up ni, kita pergi dekat suggested, dia akan tunjukkan semua follow up. Contohnya yang ni yang ni saya blasting. Saya punya blasting yang saya tunjuk tadi. Kan? Dia reply info. Dan saya ni lah, dan dia tak reply dah lepas tu. Ini normal, kita bagi harga, orang tak reply, orang blue tick kan. Kita bagi package, orang blue tick. Kita reply, explain, dia blue tick. For whatever reason dia blue tick. Ni kalau saya approve, dia akan follow up lah automatically. Saya tak perlu fikir bila follow up tu akan run. Tapi kat sini kita boleh tengok lah. Dia akan run pada 26 Julai 9 pagi. Tapi saya tak perlu ingat, saya tak perlu tahu. Tapi kalau kata kita nak edit, let's say kita back to suggested, kita klik pada back to suggested, kita klik balik. Dekat sini kita boleh edit lah apa nama ni, copywriting. Tapi copywriting ni datang daripada message template yang kita pilih. Bila kita setkan kita punya auto reply, kita setting auto reply. Okay. Ini ialah message follow up yang saya dah set dalam message template. So saya pilih je lah 1, 2, 3. So dia akan berurutan lah. Auto reply ni memang best gila. Kalau korang guna memang best gila. Memang tak perlu fikir, just approve, then auto reply tu akan run sendiri. Kalau kata tak nak review satu persatu, conversation tu tak nak review satu persatu kan, banyak kan, approve je lah terus, approve all. So dia akan run sendiri mengikut kepada setting kita ni. So setting kita ni follow up selepas 7 hari of silence. Ataupun kita boleh set let's say nak lagi laju 3 hari kan. Dan nak stop follow up sampai bila? 3 kali tak jawab, follow up lagi 4 kali, whatever lah, kita boleh set lah. Auto reply ni one of the best feature. Memang saya sendiri guna. Itu. Bila dia reply ya, tuan buat auto reply ke? Ya, dia akan reply, dia akan automatically pilih masa dalam ruang setting kita. Kalau kata 7 hari, dia akan pilih masa dalam 7 hari itulah, dia akan auto reply, auto follow up. Alright. Okay,